Hai, selamat datang ke channel Kayo Studio TV dan anda kini bersama saya Anwar Abdullah. Ini adalah sebuah video nyah kotak GoPro Hero 3 Black Edition. Seperti yang anda semua sedia maklum, GoPro adalah sebuah video kamera compact yang mampu untuk menggambar dan juga video yang berkualiti tinggi. Kamera yang popular kepada mereka yang berminat dengan sukan lasak dan mereka yang terlibat dengan aktiviti underwater. GoPro Hero 3 Black Edition mempunyai Wi-Fi terbina di dalam, mempunyai 2 kali kempatasan memproses image, 12 megapiksel sensor gambar dengan 2 kali ganda prestasi low light. Yang menariknya pada GoPro Hero 3 Black Edition ini, ia turut disertakan dengan alat kawalan jauh yang menggunakan Wi-Fi dari kamera untuk sambungan kepada alat kawalan jauhnya. Untuk kamera GoPro Hero 3 Black Edition ini, ia mampu untuk merakamkan video yang beresolusi dari VGA sehinggalah ke resolusi 4K. Selain dari itu, kamera ini juga mampu merakamkan dari 12 frame per second sehinggalah 240 frame per second bergantung kepada resolusi yang telah ditetapkan. Okey, so sekarang ni kita akan tengok apa yang telah disertakan sekali dalam kotak GoPro Hero 3 Black Edition. Okey, yang pertama ni kita tengok yang ini adalah charger untuk remote. Okey, dan anda boleh mengecas remote GoPro Hero 3 punya ni dengan menggunakan USB port. Dan yang ini pula adalah USB cable, USB cable yang biasa digunakan untuk mengecas kamera GoPro, dan ia boleh digunakan untuk charge-nya di komputer. Alright, so yang ni pula kita tengok, yang ini adalah GoPro punya remote. Okay, so kepada anda yang ingin untuk mengawal kamera anda daripada jauh, anda boleh menggunakan remote ini dan ia boleh mengawal sehingga 50 kamera serentak. Okey, dan ini pula adalah GoPro Hero 3 Black Edition bersama dengan casing underwater-nya. So, kalau anda dapat tengok ini bahagian belakangnya. Dan yang ini pula adalah cover untuk casing GoPro Hero 3. Okey, kenapa yang ini beza dia dengan yang tak ada lubang ni? Sebab ini adalah untuk memberikan ruang kepada mereka ingin untuk merakamkan bunyi sekali. So, yang ada lubang dekat belakang tu boleh rekod suara dengan lebih baik lah. Tapi bukan yang berkualiti tinggi lah. Alright, so yang ini pula adalah plate ataupun tempat untuk mounting kamera GoPro. So, boleh dilekatkan di kereta, di motor, di surfboard, di mana sahaja yang anda rasakan sesuai. Alright, so yang seterusnya ini adalah paling penting, manual book. Okey, kalau macam contoh saya tak pandai guna GoPro, so saya akan tengok semua manual ni dan juga beberapa reference kat internet untuk lebih memahami macam mana caranya untuk menggunakan GoPro Hero 3 Black Edition ini. Alright, so yang ini pula adalah, ya seperti biasa kalau beli mana-mana produk, standardnya mesti dia orang akan bagi stiker lah. So terpulang kepada anda kalau nak tampal stiker ni dekat mana-mana, dekat motor ke, dekat kereta ke, dekat bag equipment kamera anda ke, atau di mana sahaja. Alright, so yang ini pula adalah extended mounting untuk kamera anda. Alright, untuk mendapatkan angle yang tertentu ataupun daripada ketinggian yang tertentu. So memang sesuai untuk mereka yang mana rasa nak guna tu bolehlah guna. Alright, okay. So ada lagi beberapa aksesori tambahan seperti yang ini untuk letak dekat remote. Okay, so ini pula antara beberapa aksesori lah yang disertakan sekali. Dan terima kasih kepada anda yang menonton video nyah kotak GoPro Hero 3 Black Edition daripada saya, Alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke video yang akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi.